Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua kerana sudi hadir dalam mesyuarat pengurusan sumber manusia hari ini. Jadi ada beberapa isu penting yang kita perlu bincangkanlah berkenaan dengan laporan prestasi suku tahun lepas. Baiklah, kita mulakan dengan Aida. Okey, terima kasih bos. Okey, untuk meeting kita kali ini, antara isu utama yang saya ingin tekankan kat sini ialah kekurangan pemantauan terhadap prestasi staf yang bekerja dari rumah. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua adalah ketidakseimbangan beban kerja antara kaki tangan tetap dan juga kontrak. Okey, yang ketiga adalah kekurangan komunikasi dalaman antara jabatan akibat ketiadaan sistem digital yang efisien. Okey, terima kasih Haida. Kita pergi ke isu yang pertama. Muaz, dari sudut HR, apa pandangan awak tentang pemantauan kerja dari rumah ini? Silakan. Baiklah bos, terima kasih bos. Jadi berdasarkan pemerhatian saya bos, memang agak sukar kita ni nak pantau prestasi pekerja kita apabila mereka bekerja daripada rumah. Ada dari kalangan mereka yang perform bagus dan ada juga yang tak perform langsung pun ada. Dan ada juga yang hilang daripada radar bos. Saya cadangkan kita ni kena guna sistem penilaian mingguan yang ada kehadiran virtual secara berkala. Mungkin sekali seminggu ke dulu bos. Aida, Fija. Okey, macam kalau kita nak guna sistem digital atau perisian tambahan untuk pemantauan tu, kita perlu kira bajet juga bos. Tapi saya rasa kalau kita guna Google Workspace atau Microsoft Teams secara rasmi, ia boleh menjimatkan kos jugalah. So kat situ kos tak terlampau tinggi lah bos. Okey, cadangan yang baik. Kita minta Aida untuk senaraikan beberapa pilihan sistem dan juga perbandingan kos. Aida, macam mana? Okey, boleh bos. Saya akan sediakan senarai tu minggu ni. Okey, isu yang seterusnya adalah beban kerja yang tak seimbang. Ada aduan dari kalangan kontrak yang merasa mereka dibebankan oleh kerja berbanding dari staf tetap. Apa pandangan HR, Muaz? Ya bos, sebenarnya saya dah semak aduan ni dan memang saya dah sahihkan aduan ini adalah betul dan benar. Sebenarnya ada berlaku ketidakseimbangan tugas antara pekerja senior dengan juga pekerja kontrak, yang mana pekerja kontrak ini dibebankan oleh tugas-tugas yang berat. Jadi saya cadanglah bos, kita kena buat rangkaian semula jadual kerja mengikut beban tugas, bukannya jawatan, status jawatan mereka. Saya setuju bos. Dan kita kena tengok dari segi moral staff. Kalau tak seimbang jejakkan motivasi jugalah. Bagus. Saya nak perkara ini diteliti dengan segera dan kita akan wujudkan satu pasukan untuk semak tugasan semasa dan buat laporan penjelasan. Boleh bos. Saya akan keluarkan notis untuk kumpulan kerja itu selepas mesyuarat ni. Okey, terima kasih Aida. Okey, yang terakhir adalah isu komunikasi dalaman, yang mana kita masih lagi menggunakan WhatsApp dan kadang-kadang maklumat penting hilang begitu sahaja. Jadi Pija, ada idea? Okey bos, saya rasakan kita patut mula guna sistem pengurusan dalam mungkin aplikasi seperti Slack, Notion atau Microsoft Teams lebih tersusun dan semua jabatan boleh akses info e-kategori masing. Ya, saya setuju. Dan boleh kita kena latih staff kita ni guna sistem tu. Sebab tak semua staff kita ni pandai juga guna tools yang digital yang terbaru ni. Okey, saya setuju.
Jadi kita akan buat bengkel latihan asas digital kepada semua kabitangan kita pada bulan depan. Macam mana? Boleh bos, saya setuju. Saya akan pendaftaran dan penyertaan. Bagus. Terima kasih semua atas cadangan dan komitmen. Dengan ini mesyuarat kita ditangguhkan. Jadi saya harap semoga tindakan sunat ini dapat diambil dengan segera. Jadi terima kasih dan salam sejahtera.